Dia ni kerja makan gaji. Okey? Tapi kadang-kadang dia poteng. Patut masuk ke 2. Dak. Dia pergi beli dengan bini dia KTCC. Nampak? Sejam setengah curi masa orang. Betul tak? Berat 3.5 baru masuk lah jabat. Tengah jam pergi balik. Kalau begitu, hendaklah dia bersedekah. Faham? Kerana tidak ada pada mana-mana majikan menerima ganti rugi. Faham tu? Ulama kata dianjurkan bersedekah bila dapat gaji. Mudah-mudahan jadi kafarah. Faham tak lagi? Okey. Tapi kalau klaim tipu, waktu tak boleh sedekah, kena ganti. Jangan buat tukar bimba gitu. Okey? Hak klaim tu lain, dia kira mencuri atau menipu. Faham? Ini banyak ni makan duit haram klaim kerja jabat. Betul tak? Contoh klaim, dia patut balik pukul 5, tapi dia tak pangkat. Dia balik pukul 5, dia tak pangkat, dia suruh pangkat pukul 10. Sejam 5 ya, kali 25, 25 jam dapat tipu. Atau dia pergi 100 kilo, klaim 150 kilo. Atau naik bas, klaim naik kapal terbang. Faham lagi? Duduk hotel 150, kata hotelnya 300. Faham lagi? Menipu cara dia gitu. Okey? Itu semua tu haram, dosa besar, wajib bayar semula. Tak boleh taubat saja. Hak tadi curi masa, tak ada ambil barang, tak ada ambil apa. Hak ni ambil barang. Hati-hatilah. Sebab apa? Kalau makan haram lagu tu, semayang tak terima. Bila semayang tak terima, lain pada semayang tidak akan dikira. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang mula-mula Allah kira dulu seorang hamba hari kiamat, mayang dulu. Bayang kalau molek baru kira lain. Nampak?